Tahu tak rebate 2,400 enforce charge tu boleh je nak beli Easy Neo tu ni. Ni dia motor elektrik daripada Kiwi, Neo 2 Easy ITS1. Nama dah cukup panjang tu ni, tapi senang kita panggil skuter Easy lah. Sebab apa tau nama dia Easy? Sebab memang easy nak guna. Nampak tak floor panel pun luas. Nak buat pakai daily pun tak ada masalah. Nampak tak dia punya seat tu bukan main lembut lagi. Lagipun kalau abang nak beli untuk akak, tengok bawah seat ni memang betul-betul luas. Boleh letak barang. Dia punya motor pun tak besar mana tau. Motor Easy ni pun pakai 3-pin plug ni saja. Kalau nak charge pula 6 hingga 8 jam boleh penuh dah. Lepas tu nak charge pun plug in je dekat bawah ni, bukan susah pun. Naik malam pun tak ada masalah. Lampu depan belakang semuanya fully LED. Top speed EV bike ni dalam 60 km/h saja. So dia punya braking system tu biasa-biasa je. Motor dah lah harga mampu milik. Lepas tu mai pakai NFC card tap je dekat situ. Tambah pula sekarang ada rebate 2,400. Rasanya tak rugi pun kalau abang beli motor ni. Nak dapatkan EV bike Easy ni, tekan je beg biru. Nanti dia Roger semua detail. Nak tanya cara nak apply pun boleh. Roger je kami tahu. Bagi yang belum follow, minta tolong follow dulu. Bye.